dah. Hari lah siang mak ini belum bangun anak gadis. Pokoknya mamaknya kalau singgonyo. Kau nyuci piring lagi mamaknya. Dah. Hati antanan yang punya anak gadis pemalas. Dah. Mak dempang ke nyotulah. Galonyo nak mamaknya galo. Nyuci piring, masak nasi, mamaknya galo. Hati embe anian. Dah. Lah siang ini nih, oi. Uki. Oi, bangun, Uki. Dah. Lah siang mak ini hari matahari lah naik ke pojok masih. Dia tidur. Lah tahu nak sekolah. Tiap sekolah maknya tuh lah yang bangun nih. Itulah, dak pacak mandiri. Lain pacak mamaknya dulu. Kalau mamaknya dulu tuh asal sobo-sobo lah bangun. Bukan mak ini hari budak. Dah kati aguk nian. Uki. Nak. Bangun, harilah siang. Dah dibangun nian. Lah kalau mama bangun iku siram dia. Dah emak nian. Kurang ajar nian, punya anak hati antanan. Uki. Oi, bangun. Oi. Nah, masih tidur. Anak gadis masih tidur. Itu udah matahari bela sudah naik. Baru jam berapa mama ini ngoceh bae, nak tidur. Bangun, oi, bangun. Bangun coba. Kau tuh nak ngelonte. Hah? Mama ini ngapa nak ngelonte? Jadi Aku betina bener-bener mama ini. oh iya, nak sekolah Udah jam berapa ini mak baru? Bangun. Baru jam 7 lagi. Ya sekolah, mandi. Udah mama Cepat. ini. Dah. Sudah aku mandi dulu. Udah, mama tanya cuci piring. Mama isi piring. Aduh, indahnya suasana di sini. Ada suasana alam, ikan-ikan. Aduh, aku capek banget tahu begadang tadi malam. Aduh, di mana lah anak aku tadi semalam ya? Aduh, di mana anakku? Di mana anakku? Di mana dia? Aduh sayang, kau kemana baik? Aku nyari kau dari tadi. Ya ampun lah besar nian kau sekarang ya. Ya Allah lah panjang lehernya. Udah lemak nian kau cari dimakan. Apalagi dia emut, ya ampun. Ada Buki. Buki sini dulu, weh. Buki. Nak kemana kau? Buki. Nama aku Riki kan Buki. Pagi-pagi lah nama tuan kecepet yo kau nih. Dikocok lagi belum nama tuh. Ada sini dulu rewangnya aku. Beda aku dewean. Dah, aku udah tahan mambu. Aku yang aku ke depan. Dah. Nah, awas kau tunggu dengan kecantikan aku. Nah, masih tidur. Bangun. Nah, kau. Mbak ke banyu nih ya, kau. Mama ngoceh-ngoceh bae dah. Berisik nih dah. Kau nak bangun tak? Kau nak bangun tak? Siram kau? Ya mama kaget dulu dah. Bangun, siram ni ada. Mama ini cerewetnya dah. Tidur dah. Bangun. Udah mama. Bangun. Kau ini kati antanan nian mama lah nyuci piring, ngepel segala macam. Aku tidur lagi. Bangun. Kau. Bangun. Nah kau. Nah kau. Nah. Bangun. Cepat. Dah. Mandi. Anak sekolah lah tahu kau nilai SMP masih. Nah, diomongin nian kati aku nian kau Ngapa kau? Lesu bos, Ngapa kau lesu? penyakitnya nama buntu. Ya cocok buntu hal kebuyan ya kan. Ngapa kau? Lah kau tadi? Itu apa pemalakan tadi? Belum, Ngapa?
Lupa. Alang kebuyan kau ni pacak lupa ini. Kau baliklah. Kakek kau datang lagi, kau tagih kalau. Apa yang aku suruh pokoknya kau tagih. Kau pergilah. Cepet. Ya. Hei. Sini dulu. Apa? Ingat yang aku suruh tadi apa dia? Tak tahu. Nenek yang kebuyan tadi. Kau ni bangsa Bastian. Tahu tak kau ni? Tahu tak kau Bastian? Tak tahu. Besar tinggi buyan. Nah, kau balik lagi. Kau ambil pemalakan jadi kau. Hasil kau tagih hingga ke sini. Baliklah sana. Ya. Hei, sini dulu. Ingat Apa? yang suruh tadi apa dia? Nah, lupa lagi ya. Nah, mati baik kau balik. Kau balik, kau ambil tadi, kau tujar. Apa yang nak kau tujar? Ya? Ya. Apa nak kau catat? Kan belanja. Nah, itulah mati kau masih ingat. Dah balik lagi kau lagi ya? Ya sudah. Jangan lupa. Tak lupa dah. Nah, aja. Alah kebuyan punya sikok anak buah buyan nak mati lah. Dah, pening balik aku dah. Bangunlah, oi, dah kau ini. Bangunlah. Mandilah ini hari inilah siang, tau dok? Sakit perut, Mak. Tak tahu perut aku sakit niang. Kenapa kau sakit perut? Tak tahu, Mak, dari semalam. Perut aku sakit niang. Kalau kau kena kacau uang dah. Mama ini basing baik ngomong. Siapa Ini tahu perempuan. kau kan pergaulan bebas. Gak pernah, Mak, aku keluar kemana-mana. Di rumah tuh lah. Jadi kau tuh sakit perut ngapa? Tahu perut aku sakit. Kau ini. Ya sudah, mak ini baik. Kau tuh mandi lain ini hari lah siang. Sudah aku mandi. Manja. Sudah. Gancang nih. Cepat mandi tuh, ini nilai jam berapa? Mandi tuh gancang. Iya mandi. Jangan diketok-ketok kamar mandi tuh. Kamar mandi tuh laboro pintunya, tau dah? Iya, Dah. Indak kate yang nak beneri ini apa tuh? Lemari. Bukan, ndak kate yang beneri pintu kamar mandi tuh. Kau tuh ndak kate bapak, ndak kate lagi lanang di rumah ini nih. Singgo yang nak mamak kalau. Ya Allah, hari panas, bawaan buntu. Duit tak katik, segala macam tak katik. Mangsa lewat tak katik. Ning pala. Dah jam berapa? No, tengok no. Tak sore hari ni. Belum ada lagi mangsa yang lewat. Katik gerakan galau hari ni. Nah, itu Cak Wong bukan? Sak tinggi. Hah? Ayolah tu Wong. Cak ni budak baru tu. Kalau beda nih, ini mangsa lewat, ya? Permisi, Wak. Apa juga tadi? Wak. Bukan kapan aku kawin dengan bibik, mah tu wak. Jangan ketawa-tawa. Peman aku nih. Sorry. Nak mana kau? Nah, ini nak nyari kontrakan Mak Taun di mana, Kak? Suka siapa? Mak Taun. Nyari mak tahun apa ini kontrakan? Nyari kontrakannya. Kau jangan ketawa-tawa, aku serius. Emaknya tahun apa kontrakan mak tahun? Kontrakan Mak Taun. Oh, tahu aku. Galak aku juga tahu. Galak gua. Galak. Nah, kalau kau galak kau melak aku dulu. Galak, ini lo kak dengar be, kau yang ngaku sana lah dengar. Ngapui kau semua? Melok be, pokoknya kau kuantar sampai ke rumah emak yang tahun dah ni. Ya? Galak? Sudah, ayo. Nah, baik, kau melak aku dulu. Hoi, banyu tuh jangan banyak-banyak. Kau tahu tak bayar banyu ni mahal. Sebulan ada nak 100, 200 duit dari mana? Kontrakan belum dibayar. Iyalah, agak mak tahun itu marah. Hati aguk nih kau ni. Hei, Mak, aku andok, Mak. landok pulo. Iya lama kate saru aku gak andok. Ya sudah, tunggulah. Iya, Nak mama kau kalau singo itu kau andok lagi nak mama kalau. Dah. Punya anak gadis tak kasih guna nih ya. Cepet, Mak, ya Allah, Mak, berhenti ngoceh lah tua, Mak. Tunggulah, nak mama kalau. Dah. Tinggonya. Ini nak, Sini, Mak. Sini. Mandi tuh yang bersih. Iya. Gosok igalo. Bukan yang apa? Mak, ya Allah, Mak. Hah? Ngapa lah tuh? Sini dulu, Mama tuh. Hah? Ngapa? Sini dulu, Mama tuh, Mak. Bukan yang ngapa, kau tuh buka dulu. Cara punya aku. Coba buka dulu pintu nih. Iya dulu, Oke. Mak. Iya, Nah, kau ini apa nih yo? Oke. Beda apa, Mak? Punya aku.
Apa dia yang berdarah? Tak tahu mak, berdarah punya aku. Punya kau yang mana berdarah tuh? Apa dia? Yang ini nak. Nah, mak, berdarah punya aku. Cak mana jadi mak? Ya ampun. Jadi mak mana ini Ya berdarah nih? ampun, nak. Jadi aku ngapa? Berarti kau itulah sudah gadis. Jadi ngapa mak berdarah tuh? Ya sudah gadis itu tuh nandok ke. Makanya kalau misalnya ketemu lanang jangan ngane-ngane kayak kau bonteng. Kalau sudah Ya Allah, Mama, masih mentung ngomong gue. kau. Ya sudah kau mandilah, habis mandi ini kau besok tek ke warung. Sudah. Ke warung Mangsa, Meng. Ini tutup kayak Iya mak. kayak dia ngintip Dedi kau nanti. Iya, Mak. Dedi tuh galak ngintip kau Dedi tuh. Ngeri mak kayak aku cabul. Gak apa dicabulinyo. Apalagi kalau ada yang mambu-mambu. Kau sudah pernah ketemu Dedi? Belum pernah. Nah, jangan Ya, ketemu cuman lu ngomong. pokoknya jangan ketemu Dedi pokoknya kau. Jangan ketemu Dedi kau baca bonteng. Mama ini gak nakut ya aku. Dah, pokoknya dia tuh Jadi aku nih main mak. iyo. Ya, sudah kaget aku Kalau baru, men Mek. tuh kalau sudah masuk di punyo lanang tuh pacak bonteng. Ya Allah mak. Tapi lemak deh dimasuk-masuk mak. Ih, lemak. Apa ini? Ya sudah ya mama nak ini dulu ya. Sudah. Kau tunggu maksudnya mandilah bersih-bersih. Iya. Amanah sudah mandi bersih-bersih kaget ke warung Mangsa beli softtek. Iya sudah. Jadi itu tuh kaget ditampel punya ya kau. sudah tuh. mak sana aku nak ganti baju. Kau ganti baju mandi. Iya aku nak mandi dulu. Mandi bersih-bersih ya. Iya Sudah mama. mak. Mama nak gawe yang lain Iya, sudah. iya. Mandilah. Kak. Kenapa kak itu sama-sama kak? Kau pokoknya melok aku be. Pokoknya semak-semak tuh sepi, aman, nak katik wong. Ngapa ya emang kak? Nah pokoknya kau melok be. Tahunya kau aman. Nah kau ni tahu apa tidak? Aku pengen tahu nih kak. Nah kalau itu kau melok ya aku be. Pokoknya aman sana nak katik wong ngingok be. Iya.